Okay, video hari ni adalah video ekstra sebab aku sebenarnya memang buat video seminggu sekali je. Mungkin setiap minggu depan dah kembali pada satu video seminggu lah, sebab hari tu marathon, sebab ada Fantasmus Flames kan, tambahlah video semalam. So as moving forward, hopefully korang faham dan hopefully korang akan terus support walaupun video aku seminggu sekali pun. Selamat menonton. Abah-abah pun nak beli mainan juga. Yo, Assalamualaikum, selamat pagi, selamat tengah hari, selamat petang dan selamat malam kepada semua. Nama aku Edi dan selamat datang kembali ke channel aku, Edi Fazli. Sorry, pisau. So sama-sama kita buka box lah. So generally hari ni hari Ahad dan video hari ni adalah video extra sebenarnya, sebab video aku sekarang ni aku buat seminggu sekali je. So bila macam hari tu aku buka Fantasmus Flame, Kemo tu banyak lah kan konten aku buka. So, aku dah beli satu konten, bukan konten lah, aku beli satu benda. Tu waktu aku beli tu, dia ni, aku nak beli One Piece Premium Day Collection, apa promo sebenarnya, tapi alang-alang ada sale, so aku belilah benda lain sekali. Ni aku beli benda ni. So hari ni dalam segmen Abah di bawah slot One Piece card game, nak review benda ni, promo card One Piece, sebab dia jual murah masa tu kat online. Ni dia dah share kat aku, dia malau. So aku pun terus belilah. So masa aku beli tu, aku perasan dia punya OP13 tengah sale sekali. So aku beli dua ni, RM200, OP14 dan juga promo One Piece Day Collection ni, RM190 lebih kurang. So which aku rasa macam quite affordable lah, quite logik lah. So aku beli sebagai hadiah birthday lah. So generally esok birthday aku 8 Disember. Jadi birthday yang ke-28 lah. So aku beli macam, belilah konten ni, buat extra konten alang-alang. Beli ni, kalau aku buat beli ni, kalau aku beli saja, aku kena buat shorts. Tapi aku tak nak buat shorts juga, kena buat macam video panjang kan. Jadi aku belilah box sekali. So dah beli box sekali, kita buat unpacking lah. Dan aku masih lagi jual bak-bak One Piece kat game kalau kau nak beli. Ni OP13. So kita akan santai-santai buka belakang ni bersama-sama dengan One Piece Day Collection. Oh sorry, batuk sikit. Sekarang musim batuk kan, susah buat panas. So banyak saya minum air sekarang ni musim panas, hujan. So orang senang demam. Aku pun sumbat lagi ni. Kalau aku suara sengau sikit, minta maaf lah ya. Ada ni. Tada. Yo, dia bagi free gift. Uncommon parallel. Ada free gift. Cool je. Tapi ini benda dia. Ini yang aku nak beli sebenarnya. Ini video pertama aku beli. So kita akan buat unpacking. Hopefully kau akan enjoy. So sempena birthday aku esok 8 Disember, I hope kau boleh doakan aku diberikan orang kata semangat untuk teruskan buat konten. InsyaAllah aku berharap aku boleh terus konsisten buat konten. Aku pun berharap yang passion aku untuk buat konten untuk hiburan korang terus ada. Hopefully kau doakan lah aku terus sihat insyaAllah. 28 tahun dah muda lagi. So kita akan buat unpacking. So, selamat menonton. Jangan lupa tekan butang subscribe, like video ni, share dengan kawan-kawan. Jom kita buka. Let's go. Okay. So, itu dia. Kita dua produk yang ada Luffy. Aku memang suka Luffy, so aku like benda ni. Satu adalah One Piece Day Collection. Which is sangat nice sebab ni. Sangat nice. Kita buka dua-duanya. Dan sekali lagi minta maaf kalau aku cakap sengau sikit. Hidung pun sumbat. Tu macam tak best sangat nak bercakap. Kalau kita ada buat apa, nak buat konten juga hari ni. Video extra kan. Tada, itu dia, cantik kita. Nice kita. Dia boleh cover page pun nice kan. Aku dia lama juga aku buat display kan. Aku tak mana dah. Dia cantik. Dan aku memang simpan. Lawa gila. Orang macam mahal. Saya cakap dia isu pasal One Piece. Dia tak sleeve. Dia tak ni. Dia tak bukannya seal sleeve. So dia punya kat Luffy. Dia sangat nice. Ni elbaf je. Belakang tu lego-lego sikit. Dia sangat nice. Ada tekstur juga. Dia sekarang ni isu pasal One Piece ni, kalau kau pasal market kat Malaysia especially kan, orang terlalu kejar nilai, orang terlalu kejar value. Kat ni jangka masa panjang boleh naik harga. Kalau kau tengok kat post-post community pun sikit-sikit, kat ni akan naik harga, kat ni susah dapat, so akan naik harga. So semua macam menekankan value sangat, which is bagi aku macam potong.
dia jarang kau nampak, ada lah komen juga yang macam, ada bukan komen, ada juga post yang mengatakan macam, oh kad ni saya collect kad ni saja, saya enjoy collecting. Macam bagi aku, kalau untuk collecting part, aku rasa lagi best kalau kau enjoy the card as it is, regardless the value. Tapi sikit-sikit macam, oh kad ni akan naik harga dalam masa berapa tahun, kad ni dia bukan pasal value, point of view kau berniaga lain lah. Kalau kau nak collect, kenapa kau nak kejar benda tu kan? Aku tak faham. Yang ni nice juga, One Piece card dia, Dawn card dia dan text gold dia. Allah, koyak teruk aku buat. Yang ni dia memang tak macam tu je. Aku tak koyak pun sebenarnya, biarkan plastik kat situ sebenarnya. Yang ni pun text juga. Nice. Semua, oh ni ada crew dia semua. Ada Luffy, Nika, ni kita ada Nami, Robin maksudnya. Ni Frankie, Jinbe, Chopper, semua karakter geng-geng dia ada. Nice, One Piece Day. So setiap tahun akan keluarkan benda ni. Dan aku rasa memang Luffy je karakter yang keluar. Last year pun memang Luffy, this year pun Luffy. Hopefully kalau dia keluar karakter lain aku tak collect lah. Aku rasa next time mungkin Zoro pun ada possibility keluar kat ni. Since Luffy adalah main karakter, boleh buat apa lah. So nice, mungkin akan masuk koleksi Luffy aku excited. Dan aku juga, sebab aku cakap kalau aku buat unpacking benda ni sahaja, video tu pendek je, berapa saat ni video. Sebab tu aku macam, tak payahlah kita buat video panjang sikit lah. Tak tepi, boleh buat display nanti kat almari. Right. Dan bersama-sama dengan One Piece Day punya promo collection tadi, aku juga beli Kopi 13. Macam aku cakap tadi, aku beli ni sebagai hadiah birthday aku. Sebab dia murah, 190 untuk dua ni, untuk promo ni dan juga box ni. So box ni jatuh pada harga 150 macam tu, 140. Okey lah, kita akan buka, just enjoy, just untuk spend masa, relax. Aku rasa nak buat pack ikut susunan number lah. Number saya lagi best kan. Saya contohnya 1, 2, letak di tepi, letak di atas, 1, 2, 3, 4, 24, 5, 6, 7, 8 kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, 24 pack. Tekan nombor, pilih 2 nombor yang kau rasa pack dia laki. Aku tekan nombor 1. Aku tekan nombor 8 dengan 12 sebab birthday aku 8 hari 12. ok, aku 8 dengan 12. Pilih 2 nombor, kita tengok pack mana yang laki. Ada AA ke, ada hit ke, mungkin ada SP, mungkin ada Dawn. Aku tak expect apa-apa, kita nak buka sebab dia murah lalang, buka konten. Kita mulakan dengan pack pertama, nombor 1. ok, aku punya bag masih lagi dijual kalau kau nak beli. Ataupun aku doakan kau semua dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik. Pack 1 tak ada apa-apa, sama-sama kita menghadapi kehidupan dengan baik. Dah hujung tahun dah pun, resolusi 2026 kau dah ada ke belum? Jadi lebih baik tahun lepas ke? Nak jadi yang, yo Luffy, aku dah ambil Luffy ni kan, nak jadi yang lebih baik ke apa ke? Dah kena buat keputusan dah sekarang. Tapi janganlah macam jalan separuh jalan je. Pack kedua pun tak ada apa-apa, kita pack ketiga. Tapi dan pada masa sama juga cakap yang hidup ni memang susah. Pastikan korang kuatlah menghadapinya. ok, Chopper, The Shanks. Pack ketiga pun tak ada apa-apa. Kita akan dapat 3 Dawn. Sorry, 3 Dawn, 3 SR kebiasaannya. Alright, aku dah lama tak baca One Piece. Aku stop kan jap sebab dia tengah flashback kan, so aku malah nak baca. Aku dah ada ke Luffy ni macam masa macam aku macam tak pernah nampak Luffy yang real ni. Kaki ni macam aku tak perasan pula aku ada ke tak ada. Nak simpan Luffy lah, takut nanti tak ada. Yang kaki macam baru pula aku rasa. Sekejap mana tumbuk ni, aku ambil dulu, asingkan Luffy dulu. Yang ni aku rasa macam aku tak perasan pun dah ambil ke tak. Sorry ada tua guys. Pack nombor 6, 7, 8. Pack nombor 5, 1 hingga 4 tak ada apa-apa. Lagi pack nombor 5. Aku harap ada hit yang menarik lah. At least ada waifu ke. Kalau dapat SP ke leader pun not bad juga. Oh ni sangat imam dia kata sekarang. Deck
Emu tu antara deck yang paling imbah. Even Guan Wong pun menang banyak championship recently menggunakan deck Emu tu. Power. Kalau kau pandai pakai deck sampai boleh kena ban deck anti card tu. Sebab power sangat. Don. Pack nombor 7 dapat Don. Yang ni pun akan ni 7 nombor 6. Sorry, pack nombor 6. Yang ni pun kau akan jual dekat nanti. Bug. Aku ada banyak lagi bug guys. Kalau kau nak ambil semua sekali pun aku boleh jual harga kasih sayang kalau kau nak. Sebab bukannya aku simpan pun. Ni pack nombor 5. Nombor 5 dia hit guys. Pack nombor 6. Okay, let's go. Ni Luffy guys. Luffy kan? Buruk tu Luffy je. Aku tak perasan nak Luffy kan tu. Oh, SR pertama. Kita ada, aku lupa nama dia ni. Yamato pack nombor 7 ada Yamato. Sebab pack aku nombor 8. Nombor 8 kita. Let's go. Alright. Leader card, leader Luffy. Aku dah ambil ke leader Luffy ni? Aku disik lupa guys. Okay. Sanji. Dan pack 8 pun tak ada hit. Lagi pack 9. Aku punya pack dia 8 ke 12. Tua dah aku dah 28 dah. Sejak masa lalu. Korang pun nikmatilah hidup dengan baik. Nikmati dengan tanpa melanggar undang-undang dan juga agama lah. Itu yang penting lah. Janganlah nikmati pergi buat benda bukan-bukan. Okay. Citron. Jinbe. Ni gak semua dia. Pack nombor 10. Aduh ya. Aku ni memang tak boleh bagi korang konten menarik. Tak Pokemon je konten aku menarik untuk korang. Ada hit-hit ke at least kan. One Piece aku memang tak ada hit. Ada geng-geng Vegapunk. Okay, Zoro. Aku dah ambil Zoro ni kan? Aku dah ambil lah. Aku dah beli dah dia punya hit. Tak ada. Sudah aku sumbat dah. Okay. Pack nombor 11 kan? 11, 12, 13, 14, 12. Tak dapat nombor 12. Dragon. Pack nombor 13. 12 tak ada hit lah. Pack aku tak ada hit juga. 8 dengan 12 aku tak ada hit guys. Tekan aku listed 13. Ada juga. Pack nombor 14. Sorry, 13. Tadi 12. 13, 14, 9. Tadi tu 12. Ni 13. 12 aku tak ada hit. Ni 13. Ni 13. Aku harap dia punya main hit yang kita dapat daripada box ni agak menarik lah. Hopefully lah. Oh, dah tu dah event card lah. Sorry. 13, 14. Pack nombor 14. Let's go. Memang tak ada apa-apa kita punya box ni. Kita keluar dah. Kita ada bagi 15. Baru satu SR keluar. Akan lagi satu SR keluar guys. Dalam set ni pun ada banyak manga ni. Dia set ada red manga lagi, which is sangat nice. Lagi pack 16. Tapi aku dah lama tak perlu manga. Last manga aku pun Nami rasanya. Daripada EBO1. EBO1 ke EBO2? EBO1 saja. Nami daripada EB bukan ke PRB? Nami PRB rasanya. Weh, Lin ni tak ada hit langsung. So pack 17. Siapa pack 17 kawan? Banyak kat yang menarik. Luar cantik. Dia cuma boleh. Okay, main hit kita sama lah. Aku rasa macam SEC, parallel SEC. So pack 17 ada hit. Pack 17 ada main hit kita. Aku rasa SEC sebab aku nampak border the goal. Mungkin dia parallel SEC. Aku tak rasa dia parallel SEC. Aku rasa dia SEC je. Aku tak ingat 14 ni rasanya law apa? Sabu kot. Sabu ataupun apa kan? Sabu ataupun Shanks. Apa nama dia? Ace kot. Bukan lah? Tak ingat lah. Aku tak ingat siapa. Apa sahaja kita dapat hit ni? Mana hit kita kan? Apa sahaja kita dapat apa menarik ni? Ada Jack Sparrow.
Teruskan lagi. SR kita pun tak keluar guys. Dia berapa pack lagi? Ni pack 17 kan? Ni pack 17. Ni sekejap. 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3. Ni 20. Pack 20. Pack nombor 20 guys. So akan keluar berdiri SR kita. Sepatutnya lah 3 SR akan keluar. Lagi 2. Ni ada SR 1. Okay, 1 SR keluar. Pack nombor 20 kita ada SR. Lagi 4 pack. Adakah kita dapat double hit? Itu aku tak tahu. Pack nombor 21. Alright, let's go. Okay, tak ada. Luffy, aku ambil dulu. Tak lupa aku dah tak ada. Dia kadang-kadang ni bahaya. Kalau dapat extra tak apa. Sebab dia kat common kan. Kalau kita lepas dia leceh tadi. Pack nombor 22. The leader is the apa namanya, comel. So salah satu packnya kan ada SR. Hopefully pack ni ada SR. Hopefully pack yang tu ada hit kan. Hopefully lah. Kita tengok macam mana. Sorry sebab sengau gila suara aku. Alah bukan pack ni. So tak ada. So kita punya hit ni hanyalah SR saja last pack itu. So box kita tak double hit. Sedih. Luffy. Itu dah Blackbeard juga. Yo, nice. Tak ada. Apa nama dia orang ni? Geng-geng anak buah Imu ni. Saturn semua tu. Aku lupa nama dia orang lah. Nice. Artwork dia nice. 24 dia hit juga. So main hit kita kat pack 17 tadi. 17 kan? Aku rasa tu SCC sebab dia border gold. Cantik gila. Kita ada Bonnie. Cantik gila artwork ni. Parallel Bonnie. Cantik lah artwork ni. Nice. Aku jual sekali nanti dengan hit One Piece aku yang lain. Aku nak clearkan mama aku. Sangat nice. Bukanlah hadiah birthday yang menarik sangat, tapi aku happy untuk ni. Dapat berharga yang betul-betul. Aku rasa dapat harga RM45 sebenarnya kot. It's okay. Dan main hit kita, bila semua pack kita ni kita dapat 3 SR, Don dan juga Parallel. Kita ada Don, Roger, kita ada Yamato kan. Kita ada, aku tak pasti siapa nama dia ni. Dan juga ada 5, aku lupa, 5 Elders, yes. Juga kita main hit kita Bonnie, Parallel, SR. Itu sangat comel. Nice lah look dia. So hopefully kau enjoy. Hopefully kau menjalani hari yang baik. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like video ni, share dengan kawan-kawan, dan happy birthday to me. Doakan yang baik-baik untuk aku dan keluarga aku lah. Dan aku pun doakan yang baik untuk korang supaya menonton dan thank you support aku. Okay, kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. What's that? Tua dah aku. Tapi yang ni lawa lah. Aku suka kat ni. Kat dia leceh pasal One Piece ni adalah sebab dia banyak sangat promo. Atau promo ni kadang tak masuk Malaysia lah, leceh lah. Sebab tu aku tak nak kelak English je. Sebab Japanese je. English je banyak gila promo. Yang LA Dodgers tu kan. Harga tak masuk akal sekarang. Lepas tu ada apa lagi? NBA tu sama tak keluar kad. Kalau keluar kad pun satu hal dekat tu. Cantik kan? Nice. Luffy mah nice. Hopefully kau enjoy lah. Jangan lupa tekan subscribe support aku channel aku. Walaupun aku target umur aku 30 sebenarnya. Jadi sebenarnya plan aku adalah aku target 30 tahun nanti umur aku 30. Lagi 2 tahun lah. Channel aku 1,000 subscriber. Berjaya atau tak aku tak pasti. Korang yang boleh tentukan. So teruskan support channel aku. Assalamualaikum guys. What's good?